Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, petang ni kita akan baca kitab Aqidah Tarabulsi. Aqidah Tarabulsi oleh Syekh Abil Hasan Ali bin Sa'id At-Tarabulsi. Muallif dia sebenarnya majhul. Maknanya muallif dia kita kenal nama aja. Tahu nama aja muallif ni, tapi tak tahu dia punya latar belakang kan. Tak tahu biografi dia, kita tak tahu. Kan. Yang kita tahu ada kitab ni, kitab akidah ni ada, dan kitab akidah ni dinisbahkan kepada Syekh Abil Hasan At-Tarabulsi, dinisbahkan kepada dia. Dan ada banyak naskah manuskrip kitab ni. Naskah manuskrip ni maknanya makhtutat ada banyak, menunjukkan bahawasanya kitab ni ada orang baca, kitab ni ada orang salin, ada orang tulis kitab ni. Kitab ni tersebar, menunjukkan bahawasanya kitab ni tersebar. Dan dianggarkan beliau ni hidup setelah zaman Imam Sanusi lah. Memang kuatnya beliau hidup setelah zaman Imam Sanusi, sebab cara penulisan dia pun sama macam cara penulisan Imam Sanusi dalam Ummul Barahin. Cuma yang bezakan dia berbanding Ummul Barahin, Ummul Barahin Imam Sanusi hanya menyebut dalil-dalil akal sahaja bagi sifat Allah Ta'ala. Tapi dalam Aqidah Tarabulsi ni, Syekh Abul Hasan Ali At-Tarabulsi, beliau juga menyebut dalil naqal bagi akidah ini. Bagi masalah-masalah akidah, beliau juga menyebut dalil naqal, dalil naqli, dalil daripada Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi SAW. Baik, tengok muka surat 69 yang termutasib mula 69 kot, ataupun kalau PDF tu tengok pada muka surat 69. Awal tu kita tak sentuh lah. Awal tu muqaddimah, dirasah berkenaan dengan kitab ni. Boleh antum baca, dapat banyak manfaat daripada apa yang disebut oleh Syekh Khalid. Syekh Khalid Zahri ni salah seorang guru ana lah di Maghribi. Beliau pakar dalam bidang manuskrip, kajian manuskrip, khususnya manuskrip Asy'ariyah, manuskrip akidah Asy'ariyah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana baca ke? Korang baca ke macam ni? Biasanya korang bacalah. Korang bacalah. Rijal, ahadukum baca. Anta mula. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa min kitabih amin ya rabbal alamin. 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Qala asy-syaikh al-alim al-'allamah al-wali as-salih Abul Hasan Sayyidi Ali bin Sa'id At-Tarabulsi rahimahullah ta'ala wa radiya anhu, amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wujubul ma'rifah awwal wajibin ala al-mukallafi syai'an. Awwalu ma yajibu. أول ما يجب على المكلف شيئان: معرفة الله تعالى ومعرفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Musannif mulakan akidah beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim lah. Dan biasanya kalau kita tengok syarahan-syarahan ulama berkenaan dengan Bismillah, ulama akan mensyarahkan sesuai dengan bidang ilmu tersebut lah. Kan? Kalau secara nahwu dia akan bahas kat mana ta'alluq bagi ba pada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau secara saraf dia akan bincang tentang istiqaq bagi lafzul jalalah contohnya. Jadi kalau secara akidah apa pula? Secara akidah perbahasan Asmaul Husna lah. Perbahasan Asmaul Husna. Adakah ini isim ataupun ini wasaf? Kan? Yang disebut sini Ar-Rahman Ar-Rahim, isim ataupun wasaf? Isim lah. Isim lah nama-nama ni. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tersebut. Ini semuanya adalah asma' kama waradat fil hadis, seperti mana yang ada dalam hadis menyebut tentang nama-nama Allah Ta'ala yang 99 tu ada disebut Allah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Kemudian dalam ilmu akidah juga dia dibahaskan berkenaan dengan Rahman Ar-Rahim, dan perbahasan tu ada kaitan juga dengan ilmu lughah, iaitu perbahasan antara Rahman dan Rahim, ayyuhuma ablagh, mana yang lebih ablagh, mana yang lebih ablagh lagi.
Maksudnya mana yang lebih, maknanya itu lebih kaya, maknanya itu lebih banyak antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Okey. Ada yang melihat dari segi binaul kalimah, binaan kalimat tersebut. Rahman daripada 5 huruf, ra, ha, mim, alif, nun. Rahim daripada 4, ra, ha, ya, mim. Jadi Rahman itu ablagh min Ar-Rahim. Rahman lebih ablagh daripada Rahim. Sebab apa? Kerana kaedah ziyadatun fil mabna tadullu ala ziyadatin fil ma'na. Bertambah ada tambahan pada mabna, pada binaan kalimat itu menunjukkan ada tambahan pada makna dia. Lagi banyak tambahan pada pada binaan kalimat itu, lagi banyak makna yang diberi. Jadi Rahman lebih ablagh. Tapi dalam ilmu kalam, ulama kalam menyebut Rahman dengan Rahim ni, kalau kita tengok dari satu min jihah, dari satu sisi kita akan nampak Rahman ablagh. Dan tengok dari satu sisi yang lain, Rahim lebih ablagh. Rahman ablagh dari segi apa? Dari segi Rahman ini kena kepada semua mukmin ataupun kafir, kena dapat Rahman ni, dapat rahmaniyah Allah Taala. Rahim ablagh dari segi apa? Kalau tengok dari segi yang dapat rahimiyah Allah Taala, memang mukmin sahaja, orang yang beriman sahaja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya. Ya. Bilik Dr. Maulana kat mana? Maulana apa? Maulana. Siapa yang tahu? Dr. Maulana apa? Dr. Maulana Akbar Shah. Maulana Akbar Shah. Ada yang tahu tak? Yang tak tahu, minta maaf. Department. Cuba tanya department ni. Nak tanya. Ha. Terima kasih. Aha. Okey. Tafadhali. Tafadhali. Silakan. Baik. Dekat mana kita tadi? Rahman dengan Rahim. Baik. Jadi Rahman kena kepada semua mukmin ataupun kafir, dapat Rahman di dunia. Rahim hanya dapat kepada orang yang beriman sahaja. Rahim hanya kena kepada orang yang beriman sahaja. Jadi tengok dari segi siapa yang kena itu, kita akan nampak Rahman ablagh lah. Tapi tengok dari segi, kita kata itu dari segi kamiyah, dari segi kaifiyah, mana yang lebih banyak? Nikmat Allah Ta'ala bagi dekat dunia ataupun dekat akhirat? Akhirat lebih banyak. Walaupun yang dapatnya lebih kurang, lebih sikit, tapi di akhirat nikmatnya lebih banyak. Jadi dari segi itu Rahim lebih ablagh. Sebab tu ulama kalam menyebut Rahmanud dunya wa Rahimul akhirah. Rahmanud dunya wa Rahimul akhirah. Rahman di dunia dan Rahimnya di akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Selawat Allah Ta'ala ke atas pemimpin kita, tuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini biasanya tariqah maghribah lah, cara ulama Maghrib. Maghrib di sini maksudnya Al-Maghribul Arabi, masuk dalam dia Morocco, masuk dalam dia Tunisia, masuk dalam Libya. Biasanya mereka akan sebut bismillah, setelah bismillah mereka akan sebut selawat. Biasanya macam tu, mereka akan sebut bismillah dan juga selawat. Kerana bismillah itu mengandungi ma'ani ilahiyah. Dalam bismillah ada makna-makna ketuhanan, seolah-olah dalam dia terkandung makna asyhadu an la ilaha illallah. Jadi mereka sempurnakan dengan selawat untuk menempati tempat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tujuan dia. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Qala Syekhul Alimul Allamah. Berkata Syekh yang alim lagi allamah. Allamah mubalaghah lah. Di sini ada dua bentuk mubalaghah. Apa dia bentuk mubalaghah dia apa? Ajwad. Pada allamah ada dua mubalaghah. Dekat mana? Pada allamah itu ada dua bentuk mubalaghah. Naam. Mubalaghah pada wazan fa'al dan mubalaghah pada ta' itulah, ta'ul mubalaghah tersebut. Mubalaghah fil wazn wa mubalaghah bi harfi ta'. Jadi ada dua bentuk mubalaghah pada lafaz allamah itu. Al-waliyus salih. Naam, fi syai'? Waalaikumsalam warahmatullah. She wants to add this course, but they are saying that this section is Full. Section 2. clashing with other class. Oh, clash of other class. Is there any available section?
section 2 Akidah Islamiyah. Can you see the timetable? Okay, I have section 5 Yaumul Ithnain, Monday, Yes. 8:30 until 9:50. And I also have this on Monday and Wednesday. And I also have section 4. That's section 4. 2 until 3:20. هذا الثلاثاء والخميس. أي section؟ هذا 4 فوج رابع. يوم الاثنين والأربعاء. يوم الاثنين والأربعاء الفوج الخامس. الاثنين والأربعاء فوج خامس. فوج خامس نعم. عقيدة إسلامية. إما الفوج خامس في الاثنين والأربعاء في الصباح، وإما الفوج الرابع في المساء الثلاثاء والخميس. عليكم. الآن هذا يتعارض مع درس آخر عندك؟ لديها كلاس يوم الثلاثاء والأربعاء. الثلاثاء هذا الخميس. الثلاثاء والخميس في اثنين. إذن هذا يتعارض مع هذا. الاثنين في الصباح أيضا عنده حصة. ممكن تسأل هناك أستاذ آخر. هناك أستاذ آخر. مادة أخرى. نعم. مادة أخرى. لا، مادة عقيدة إسلامية. مادة عقيدة إسلامية يدرسه أستاذان آخران، دكتور أيمن عاكتي، وهناك أستاذ عبد الله الزواوي. هما في توقيت آخر. نعم. جزاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الشيخ العالم العلامة الولي الصالح أبو الحسن كنيته كنيه adalah أبو الحسن سيدي علي بن سعيد الطرابلسي رحمه الله تعالى ورضي عنه آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول ما يجب وجوب المعرفة itu من زيادة المحقق lah, yang dalam kurungan tu. Wujubul ma'rifah dalam kitab yang asal tak ada pun yang tu. Hanya letak fusul-fusul tu supaya kita tahulah apa yang dibahaskan. Awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi syai'an. Perkara pertama yang wajib atas mukallaf itu ada dua perkara. Ini berbeza dengan kitab-kitab yang lain. Kitab yang lain biasanya dia sebut awwalu ma yajibu 'ala al-mukallaf, dia akan sebut syai' wahid lah. Kan? Syai' wahid saja. Tapi di sini awwalu ma yajibu 'ala al-mukallaf syai'an, dua perkara yang wajib ke atas mukallaf. Apa dia? Ma'rifatullah wa ma'rifatur rusuli alaihi wassalatu wassalam. Zahiran, secara zahirnya dua perkara lah, kenal Allah Ta'ala dan kenal Rasulnya. Tapi pada hakikatnya kembali kepada satu lah, iaitu apa dia? Ma'rifah apa? Kembali kepada satu. Ma'rifatul aqaid, akidah. Al-iman, madhaminul iman tu, apa yang terkandung dalam iman. Dia beriman dengan apa? Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Kalau yang sebut satu, yang sebut ma'rifatullah sahaja, apa maksudnya? Maksudnya di situ dia nak sebut daripada ma'rifah Allah Ta'ala, kemudian barulah kita akan pergi kepada ma'rifah Rasul. Daripada kita kenal Allah Ta'ala, kita tahu Allah Ta'ala wujud, kita tahu Allah Ta'ala berkuasa. Dari situ kita tahu Allah Ta'ala boleh buat mukjizat. Bila boleh buat mukjizat, Allah Ta'ala boleh utuskan Rasul. Dari situ kita kenal Rasul. Di sini dia tekankan dua perkara ni, ma'rifah Allah dan ma'rifah Rasul. Kerana apa? Kerana iman seorang tak sah kalau dia hanya ma'rifah Allah Ta'ala sahaja, tak ma'rifah Rasul. Beriman dengan Allah Ta'ala sahaja, tak beriman dengan Rasul, tak sah iman dia. Yang sah dah orang asyhadu an la ilaha illallah, dia nak dekat tu lah, tak sah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kerana beriringannya dua kalimah itu, sehingga kan dia jadi satu kalimah saja. Kita pun sebut kalimatus syahadah, kan, kalimah syahadah. Kadang-kadang kita dengar orang sebut kalimatai syahadah, dua kalimah syahadah. Ataupun disebut kalimatut tauhid, satu kalimah saja, kalimah tauhid. Tapi merangkumi dua itu, beriman dengan Allah dan juga beriman dengan Rasul.
Dan bila disebut awwalu ma yajib 'alal mukallaf, maksudnya bila sebut awwalu ma yajib 'alal mukallaf, maksudnya al-wajibat, wajibat yang kena kepada mukallaf tu sebenarnya banyak. Perkara-perkara wajib yang datang kepada mukallaf, yang kena pada mukallaf tu pada hakikatnya banyak. Apa dia? Ma'rifah Allah, ma'rifah Rasul, taharah, solat, kan, tazkiyatun nafs, semua dituntut. Semua perkara itu dituntut. Tapi antara banyak-banyak ni, mana yang patut dahulukan? Mana yang patut dahulukan adalah yang menjadi asas bagi semua, itu akidah. Tanpa akidah tak ada nilai lah tasawuf dia. Tanpa akidah tak ada nilai ibadat dia. Jadi akidah tu yang paling pertama, yang paling utama sekali, akidah tersebut. Dan ulama pegang dengan kaedah tu sampailah ulama dah jadi ulama sekalipun, maknanya daripada mereka mengaji sampai mereka jadi ulama, mereka berpegang dengan kaedah tersebut. Tak boleh terima tasawuf yang bercanggah dengan akidah. Tak boleh terima ajaran-ajaran rohaniah, ajaran-ajaran tasawuf, ajaran akhlak tapi bercanggah dengan akidah. Tak boleh terima kalau tersebut. Kita sebut dalam bidang tasawuf lah, sebab biasanya fiqh ni jauh lah kalau nak bercanggah dengan akidah ni, kalau bab fiqh ni. Tapi tasawuf ni ada ruang untuk orang buat perkara yang bercanggah dengan akidah, macam golongan batiniyah. Ma'rifah Allah dan juga ma'rifah Rasul. Ma'rifatul Rusul, mengenal para Rasul, bukan ma'rifatul Rasul Rasulullah sahaja, tapi ma'rifatul Rusul, mengenal para Rasul. Semua Rasul yang wajib untuk kita kenal, 25 orang tu lah. Wajib untuk kenal. Tahap mana yang kata wajib kenal Rasul itu? Macam yang disebut oleh Syekh Nawawi Banten, iaitu sekira-kira kalau orang sebut, orang tanya Nabi Adam ni Rasul ataupun tidak, kita boleh kata ya betul, Nabi Adam ni Rasul. Bila tanya adakah Nabi Yaqub Rasul ataupun tidak, dia kata siapa dia Nabi Yaqub, siapa dia? Tak boleh. Tak perlu sampai dia menghafal. Maknanya ulama tak kata perlu menghafal, tapi sekira-kira kalau ditanya, dia kata ya betul, yang ni adalah Rasul. Lazim dia kena lekatlah benda tu dalam akal. Salah satu caranya adalah menghafal lah. Gitu lah. Dia tak kata wajib hafal, tapi kena ingat lah. Macam tu lah lebih kurang. Tak wajib hafal, tapi bila tanya boleh jawab. Tahu yang ni Rasul ataupun tidak. Okey, ada soalan? Sekarang boleh faham lagi? Mudah je kitab ni insya-Allah. Antum boleh habis sat je ni. Okey, sambung. Silakan. Nama apa? Nak lupa. Amzar. Silakan Amzar. Amzar UG, PG? UG. Tahun ke? First year. Apa dia? First year, first sem. Center. Okey, silakan. Ma'rifatullah tanqasimu ala thalathati aqsamin wa hiya al-wajib wal mustahil wal jaiz. Al-wajib ma yatasawwaru fil aqli 'adamuhu ka dzatillahi ta'ala wa sifatihi la tanqati'u abadan. Wal mustahil ma yatasawwaru fil aqli wujuduhu kasyariku wal jaiz kasyariki wal jaiz ma yasiru fil aqli wujuduhu wa 'adamuhu. Okey. Kita masuk pula perbahasan yang seterusnya, iaitu hukum akal. Kenapa kita bahas hukum akal? Sampaikan orang kata kalau Syairah ni semua pakai akal je. Semua akal je. Dahulukan akal. Mula perbahasan dia pun perbahasan hukum akal. Sebab apa kita bahas hukum akal dulu? Sebab apa? Persoalan dia sebab apa? Mudah faham. Okey. Mudah faham sebab semua orang ada akal. Betul tak? Betul ni, semua orang ada akal. Jadi dia adalah, kita kata apa, lingua franca, semua orang boleh faham. Akal tu, bahasa akal tu bahasa yang semua orang boleh faham. Okey. Lagi? Sebab apa lagi? Secara akidahnya, secara ilmu kalamnya, sebab apa? Sebab apa kita bahas hukum akal dulu? Dia sama je macam jawapan yang siapa tadi? Nasihin. Nasihin bil jama'i, secara jamak. Okey, masya-Allah. Okey, sama aja jawapan yang Nasihin bagi tadi. Kan? Akal tu alat yang Allah Taala jadikan
Maksudnya tak kisah dia beriman ataupun tak beriman, kalau nahnu nukhatibuhu bi lughatil aql huwa sayafham. Kalau kita cakap dengan bahasa akal, dia akan faham. Tak kisah bahasa apa dia, daripada adat macam mana apa semua, dia boleh faham dengan bahasa akal. Bahasa akal bahasa yang mushtarak. Semua orang berkongsi bahasa yang sama, bahasa akal tersebut. Jadi bila kita mengaji akidah, sebenarnya bukanlah hanya khusus, maksudnya tujuan kita bukanlah hanya khusus kepada orang Islam sahaja. Tujuan kita itu lebih besar, kita nak jaga akidah tersebut. Kan, orang yang tak beriman dengan agama Islam tapi cuba bawa syubhat kepada Islam, kalau kita jawab dia dengan Quran dan hadis, dia kata aku tak beriman dengan Tuhan, tak beriman dengan Rasul hangpa, macam mana aku nak beriman dengan kata-kata Tuhan dan Rasul hangpa? Kan, jadi tak boleh pakai Al-Quran dan hadis waktu itu, kena pakai hujah akal. Itu je tujuan dia. Tapi kita kal mukmin, sebagai seorang mukmin, apa yang menguatkan akidah kita tu di samping hukum akal tu? Ya, hukum akal. Hukum akal akan buat bagi enta pandai berhujah. Orang akan takut kalau nak bercakap dengan enta. Orang akan gerun untuk cakap dengan enta, hukum akal. Tapi dalam masa yang sama, bila enta kuasai hukum akal, enta pandai berhujah, apa yang jadi? Anta turabbi at-takabbur wal ujub fi nafsi. Hukum akal tu buat bagi enta rasa takabbur, rasa hebat. So apa? Jumpa siapa? Hampa nak sembang apa? Main sembang. Ajak dia supaya dia jadi sombong. Yang tu bukan ana kata. Kalau baca kitab-kitab ulama pun mereka sebut benda yang sama. Mujadalah tu, jidal tu, kita duk berdebat tu, ajak diri kita supaya jadi macam tu. Orang gerun dengan kita, orang takut dengan kita, dan kita rasa hebat. Kita nusaitiru 'alan nas, kita boleh kuasai orang lain. Itu yang mujadalah ajak. Itu bahaya mujadalah pada satu sisi. Bahaya dia besar, tapi orang tak perasan. Memang manfaat dia besar. Bahasa Imam Ghazali ni, ilmu-ilmu yang hebat ni, dia macam ubat yang kuat lah. Kan, ubat yang kuat. Dan orang dah sakit teruk sangat, kita bagi ubat yang kuat tu, terus dia lega. Kan? Tapi hanya pakai bila orang tu sakit dia terlampau teruk. Sakit dia terlampau teruk, waktu tu baru kita pakai ubat tu. Kalau sakit dia ringan-ringan, demam je, bagi ubat yang kuat tu, apa yang jadi? Mati dia. Kalau tak mati pun dia akan jadi sakit, sebab ubat tu terlampau kuat. Begitu ilmu kalam, begitu ilmu mujadalah, ilmu jidal, ilmu berdebat ni, dia adalah ubat yang kuat. Kita hanya bagi bila orang tu sakit teruk, tak boleh dah ni. Kan? Kita bagi nasihat, kita tunjuk apa semua, tak boleh pakai dah. Waktu tu kena berdebat, waktu tu baru kita pakai ubat tersebut. Tapi bila orang tak faham kat mana kedudukan jidal dalam Islam, akhirnya apa yang dia buat? Dia gunakan jidal untuk berjidal dengan ikhwan dia, dengan saudara dia, dengan mukmin. Rosak lah. Dia tak tahu tujuan dia yang sebenar. Jadi apa yang menguatkan akidah kita? Kita kal mukmin, sebagai seorang yang beriman dengan Allah Ta'ala, apa yang menguatkan akidah kita? Yang menguatkan akidah kita tu bila mana kita faham ma'anil Quran, bila mana kita faham ma'anil hadis, makna Al-Quran dan makna hadis tu kita dapat faham dengan sebenarnya. Kan? Kita dapat faham makna-makna tersebut. Kita dapat faham makna apa? Ma'ani tauhidiyah, makna-makna tauhid yang ada dalam hadis dan juga dalam Al-Quran. Sekarang kita baca aja, tapi kita tak mampu nak huraikan. Kita tak mampu nak huraikan. Bahkan yang lebih teruk, kita nak bawa orang kepada Allah Ta'ala. Tapi kita boleh cerita berjam-jam dalil kewujudan Tuhan secara akal. Tapi bila orang tanya, bagi satu dalil daripada Al-Quran, bukti Allah Ta'ala ada. Tu dia, kita penihar sudah. Saya tak jumpa dah. Sedangkan semua ayat yang menunjukkan Allah Ta'ala pencipta alam ni menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala Tuhan. Semua ayat yang menceritakan tentang kecantikan alam ni, kecantikan kejadian manusia, langit dan bumi, semuanya menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala itu ada pencipta tersebut, dan pencipta itu Maha mengetahui. Okey. Fama'rifatullahi tanqasimu ala thalathati aqsam. Jadi ma'rifah Allah Ta'ala itu terbahagi kepada tiga. Ma'rifah Allah Ta'ala terbahagi kepada tiga. Apa dia? Al-wajib, wal-mustahil, wal-jaiz. Ma'rifatul wajib fi haqqillah Ta'ala, mengetahui apa yang wajib pada hak Allah Ta'ala. Wa ma'rifatul mustahil fi haqqi Ta'ala, tahu apa yang mustahil pada hak Allah Ta'ala. Wa ma'rifatul jaiz fi haqqi Ta'ala, dan mengetahui apa yang
harus pada hak Allah Ta'ala. Dan ketiga-tiga ni yang disebut wajib, mustahil dan jaiz ni adalah hukum akal lah. Wajib secara akal, mustahil secara akal dan juga harus secara akal. Apa maksud wajib secara akal? Fal wajibu, al-wajibul aqli, wajib secara akal. Ma la yutasawwaru fil aqli adamu, perkara yang akal tak terbayang, yang tidak terbayang pada akal ketiadaannya. Maksudnya kena sentiasa ada, kena sentiasa thabit, kena sentiasa tetap perkara tersebut. Contohnya, cuba bagi contoh apa yang wajib akal. Bagi contoh apa wajib akal? Bertempat bagi jirim. Bertempat bagi jirim. Yang tu wajib secara akal. Kan? Kena ada tempat bagi jirim. Lagi contoh yang lain. Contoh di luar kitab. Apa dia? Apa dia? Main bola pakai bola. Nama main bola kan? Okey. Yang tu ada kaitan dengan perbahasan lurah juga nanti. Perbahasan isim, perbahasan nama bagi benda tu. Adakah nama bagi hukum, adakah nama bagi makna, adakah nama bagi hakikat. Okey. Contoh yang lain apa? Ni, kalau ada ayak penuh botol dengan ayak setengah botol sama? Tak sama. Mesti tak sama. Wajib tak sama. Akal kata tak sama. Sentiasa hukum tak sama tu kena thabit, kena tetap. Wajib tak sama macam tu. Okey. Apa lagi? Contohnya abang dengan adik. Abang dengan adik kandung. Siapa lagi tua, siapa lagi muda? Abang lah. Boleh tak main dia kata, ni abang saya, dia baru 2 tahun. Boleh tak jadi gitu? Yang saya ni berapa tahun? 20 tahun lah. Abang berapa tahun? 2 tahun. Abang angkat kot. Tak, abang saya. Boleh jadi tak gitu? Tak boleh. Wajib secara akal. Abang mesti lebih tua daripada adik dia. Adik mesti lebih muda daripada abang dia. La yutasawwaru fil aqli, tak terbayang pada akal adamu, ketiadaan perkara tersebut, ketiadaan hukum tersebut, ketiadaan benda tersebut tak terbayang. Kena ada sentiasa. La yaqbalul adam, dia tak boleh menerima ketiadaan, tak boleh tak ada. La yaqbalu zawal, tak boleh untuk hilang. Kena macam tu, kena tetap macam tu. Kadzatillahi ta'ala wa sifatihi, seperti zat Allah Ta'ala, seperti sifat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, wajib ada. La tanqati'u abada, tak terputus selama-lamanya. Wal mustahilu, dan yang mustahil itu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Ay la yutasawwaru wujuduhu fil aqli, tidak terbayang kewujudannya pada akal. Akal tak boleh bayang kata dia tak ada. Dia mustahil. Tak boleh bayang kata dia wujud. Tak boleh bayang kata dia wujud. Dia kena tak ada. Tak boleh untuk akal bayang kata dia wujud. Contohnya apa? Di sini bagi contoh sekutu bagi Allah Ta'ala. Tuhan satu lagi. Boleh ada? Tak boleh ada. Apa lagi contoh perkara yang mustahil? Cuba bagi contoh perkara yang mustahil. Anak Tuhan. Mustahil juga. Tak terbayang. Akal tak terbayang kewujudannya. Lagi contoh yang lain. Contoh yang mudah sikit. Yang nampak jelas sikit. Lahir tanpa ibu adatan. Secara adat lah. Maknanya bukan secara akal. Lahir tanpa ibu. Sebab apa? Sayyidatuna Hawa lahir tanpa ibu. Maknanya main daripada lelaki saja, tak ada perempuan. Kan? Benda-benda tu macam lahir tanpa ibu, lahir tanpa ayah, lahir tanpa ibu dan ayah. Itu semua secara adat. Maksudnya secara adat benda tu mustahil. Tapi secara akal tak mustahil. Allah Ta'ala boleh buat benda tu. Wujud, lahir dengan mana wujud lah. Bukan lahir dengan mana keluar dari rahim. Yang tu lain pula. Jadi kena tahdid, kena pastikan. Bila kita bincang tu, kena pastikan istilah yang kita pakai tu dengan makna apa. Okey. Contoh yang lain boleh? Contoh yang nak bagi tadi, mudah je. Mustahil lah abang tu tua daripada adik dia. Tidak. Mustahil adik mustahil apa? Wajib lah abang tu tua daripada adik dia. Mustahil abang tu muda daripada adik dia. Wajib adik dia muda daripada abang. Mustahil adik tu tua daripada abang. Okey. Secara umumnya kita nak faham bahawasanya benda yang mustahil tu akal tak boleh bayang dia wujud. Tak boleh untuk dia ada. Benda yang kontradik semua mustahil, semua tak ada.
Benda yang kontradik. Semuanya mustahil, semua tak ada. Cuba tunjuk kat ana satu benda yang kontradik. Apa dia? Ana bercakap dan tak bercakap dalam satu masa. Kontradik tak? Kontradik. Okey, cuba tunjuk tengok macam mana bercakap dengan tak bercakap dalam satu masa, macam mana nak buat? Tak boleh sebab dia la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Dia takkan boleh wujud. Takkan boleh wujud. Kita faham. Kita faham dalam akal macam mana yang kata kontra tu. Tapi wujud tak fil kharij? Tak boleh. Akal tak boleh bayang dia wujud fil kharij benda tu. Okey. Wal jaizu, dan yang harus, ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Perkara yang sah pada akal, iaitu al aqlu yaqbalu wujudahu wa yaqbalu adamahu. Akal terima untuk dia wujud, akal terima untuk dia tak wujud. Nak ada boleh, tak ada pun boleh. Dia ada pun boleh, dia tak ada pun boleh. Beza dengan mustahil tadi. Mustahil tadi kena sentiasa tak ada, tak boleh untuk ada. Yang wajib kena sentiasa ada, tak boleh untuk tak ada. Yang harus boleh ada, boleh tak ada. Kal makhluqat, seperti semua makhluk ni lah. Semua makhluk ni adalah perkara yang harus. Naam. Sambung. Ni boleh khatam ni. Okey, sambung, silakan. Silakan. Sambung. الصفات الواجبة لله تعالى والذي يجب لله تعالى 20 صفة وهي تنقسم على 4 أقسام نفسية سلبية وسلبية ومعاني ومعنوية والنفسية واحدة وهي الوجود والسلبية 5 وهي القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية. Okey, baik. Syukran. Walladhi yajibu lillahi ta'ala 20 sifah. Yang wajib bagi Allah Ta'ala itu adalah 20 sifat. Sekarang datang mu'tarid. Ada mu'tarid, ada orang yang membangkang perkara ni dan sebut, sekarang antum haddadtumullah, kalian dah mengehadkan Allah Ta'ala. Tuhan ada 20 sifat saja. Macam mana? Kalian dah hadkan Tuhan tu ada 20 sifat saja. Nak jawab apa? Antum kal asy'ariyah. Kalian sebagai asy'ariyah, apa kalian nak jawab? Nak kata apa mana? Siapa ada jawapan? 20 sifat je Tuhan. Kamu pun ada banyak lagi sifat. Macam-macam sifat, macam-macam jawatan, ada macam-macam. Tapi Tuhan kamu kata ada 20 sifat je. Macam mana? Sifat yang utama. Maknanya yang lain duduk di bawah sifat-sifat ni. Okey. Lagi? Macam mana? Macam mana? Iman ijmali dengan tafsili. Macam mana tu? Ijmali dengan isbat semua sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Okey. Nafi kekurangan. Tafsili boleh tahu dan yakin dengan 20 sifat. Dengan sifat wajib. Nafi itu yang mustahil. Dan sebab yang satu harus. Dia kata tak, masalah dia sekarang kenapa yang wajib tu kena 20 sifat je? Yang wajib tu ummah itu sifat. Tak, sekarang masalahnya sifat-sifat yang lain ada juga sebut. Kan? A'lam Asy'ariyah sendiri ada sebut. Imam Abul Hasan Asy'ari sendiri isbat sifat iyat. Isbat sifat wajah. Tapi kalian tak mengikut jalan manhaj Imam Abul Hasan Asy'ari. Macam mana? Macam mana nak jawab jalan tu? Kalian mengaku kalian Asy'ariyah, tapi kalian dah terpesong daripada mazhab Imam Abul Hasan Asy'ari. Macam mana? Macam mana nak menjawab soalan tu? Okey. Ya, kita dalam iman kita ada iman ijmali dengan iman tafsili. Iman ijmali maksudnya kita beriman dengan semua perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang layak bagi Allah Ta'ala, yang kita tahu ataupun yang kita tak tahu. Maksudnya di sini yang pertama sekali kita kena persoal dia, adakah kamu tahu semua berkenaan dengan Tuhan ataupun tak? Kalau kamu tahu semua berkenaan dengan Tuhan, kalau gitu Tuhan tu tak ada hebat mana? Kamu tahu semua perkara tentang Tuhan? Tidak. Semua benda kamu tahu tentang Tuhan. Kan? Ataupun kamu iktiraf yang kamu ada tentang Tuhan, rahsia-rahsia Tuhan yang kamu tak tahu. Okey. Kalau dia orang yang aqluhu salim, dia iktiraf kata ada benda yang dia tak tahu.
makhluk pun ada benda tak tahu, macam mana dia nak tahu semua tentang Tuhan? Jadi ada benda dia tak tahu. Kalau dia tak iktiraf yang tu, dia mukabarah, dia kata tak, saya tahu semua benda tentang Tuhan. Baik, kalau begitu kamu lebih hebat daripada Nabi. Sebab apa? Nabi dalam satu hadis Nabi sebut nanti di akhirat aku akan sujud sebelum bermulanya hisab amalan apa semua ni. Aku akan sujud satu tempat yang khusus, aku akan sujud. Waktu sujud tu aku memuji Allah Taala dengan pujian yang tak pernah aku tahu waktu di dunia. Athana, pujian daripada mana? Pujian, kita puji seorang kerana ada sifat kesempurnaan pada dia. Ada kecantikan, ada kesempurnaan pada diri dia. Bila Rasulullah sebut kata pujian yang tak pernah Rasulullah tahu di dunia, berarti kata ada kesempurnaan, ada sifat kamalat Allah Taala yang Rasulullah tak tahu di dunia tapi tahu di akhirat. Oh, kalau begitu hang lebih tahu Rasul daripada hang lebih tahu Allah Taala daripada Rasul lah. Jadi secara automatik dia kena terima bahawasanya ada had batasan bagi ilmu dia berkenaan dengan Allah Taala. Ada yang dia tak tahu tentang Allah Taala. Itu yang pertama. Jadi secara automatik dia kena beriman lah bahawasanya iman ijmali itu memang ada, iaitu kita beriman dengan semua sifat kesempurnaan Allah Taala yang kita tahu ataupun yang kita tak tahu. Itu yang pertama. Kemudian baru masuk iman tafsili. Baik, bila masuk iman tafsili, okey, kenapa kalian hadkan 20 sifat? Okey, kita sebut yang ni adalah perkara ijtihadi. Sebenarnya dia perkara ijtihadi. Ada yang menyebut 20 sifat, ada yang menyebut 13 sifat, ada yang sebut 12 sifat, ada yang tambah lebih lagi daripada tu. Dia adalah perkara ijtihadi. Tengok kepada wajah ijtihad mereka. Tengok kepada cara ijtihad mereka. Kalau mereka terima satu-satu sifat ni, sebab apa? Kalau mereka tolak sifat ni, sebab apa? Tengok atas ijtihad mereka lah perkara tersebut. Yang penting, kaedah ammahnya dalam perkara ini, dalam iman tafsili, kaedahnya adalah apa sahaja ada dalil yang jelas untuk kita faham sifat tersebut, maka kita kena faham sifat tersebut. Dalil yang jelas wujud Allah Ta'ala, dalil yang jelas bahawasanya Allah Ta'ala berkuasa, dalil yang jelas bahawasanya Allah Ta'ala berilmu, ada sama ada daripada Al-Quran ataupun daripada sunnah ataupun daripada hadis, ataupun daripada akal, Quran, sunnah ataupun akal. Maka waktu tu yang ni kita kena tahu secara terperinci. Bagi sebahagian ulama macam sifat wajah, sifat ain, sifat musyabbihat, bagi dia ya memang ada dalil, tapi dalil dia tak jelas, mutasyabihat. Sebab tu mereka tak masukkan. Bagi Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Hasan Asy'ari kata ini dalil dah jelas lah. Memang ada. Kita dah tanzih, kita kata Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, kita dah tanzih. Allah Ta'ala sebut yang ni, maka kita beriman macam ni. Itu je. Wajah tu adalah sifat, tapi bukan macam anggota tubuh badan manusia. Ya tu sifat, tapi bukan macam anggota tubuh manusia. Macam tu. Jadi itu adalah khilaf ulama dalam ijtihad mereka lah. Yang mana mereka nampak jelas, okey, yang ni kena tahu secara tafsir. Mana yang tak jelas, yang ni tak perlu untuk tahu secara tafsir. Yang ni kita beriman secara umum lah. Itu je, kat situ pembeza dia antara iman ijmali dengan iman tafsili itu. Kita Asy'ariyah mutaakhirin, kita mengikut jalan Imam As-Sanusi. Imam Sanusi menyebut 20 sifat ni. Dan dari 20 sifat ni nanti ada sifat-sifat yang disebut sebagai ummahatus sifat tadi itulah. Dari dia barulah akan masuk sifat-sifat lain, kita akan faham sifat-sifat yang lain. Okey. Wallazi yajibu lillahi ta'ala 20 sifah, yang wajib bagi Allah Ta'ala itu adalah 20 sifat. Wa hiya tanqasimu ala 4 aqsamin, dan dia terbahagi kepada 4 bahagian. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan juga sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah ada satu, iaitu wujud Allah Ta'ala. Sifat ma'ani itu, sifat nafsiyah itu satu, iaitu wujud Allah Ta'ala lah. Macam sifat nafsiyah bagi manusia ada tak? Ada sifat nafsiyah bagi manusia. Apa dia? Wujud tu sifat nafsiyah bagi manusia. Sifat nafsiyah ni bererti kata tak terbayang benda tu tanpa sifat ni. Allah Ta'ala tak terbayang tanpa ada wujud. Allah Ta'ala mesti kena wujud. Okey, apa sifat nafsiyah bagi manusia? Ada roh. Kalau dia tak ada roh, dia mati, tak jadi manusia lah. Adakah kita kata yang ni jenazah manusia ke jenazah apa? Kan? Apa sifat nafsiyah dia? Maknanya bila tak ada benda tu, hilang identiti dia. Itu sifat nafsiyah. Dia berjirim lah, berzat, berjirim, dia mengambil ruang. Tapi itu umum lah, bukan manusia sahajalah. Manusia dengan benda-benda lain, makhlukat yang lain semua macam tu lah. Dia kena bertempat, dia berzat,
dia berjirim. Itu sifat nafsiah dia, tak terbayanglah dia tanpa perkara tersebut. Okey. Dia memerlukan kepada Allah Ta'ala, iftiqar tu yang kita sebut dalam akidah tu, iftiqar tu, memerlukan kepada Allah Ta'ala. Sifat nafsiah dia tak boleh hilang daripada diri dia, iftiqar tersebut, keperluan dia kepada Allah Ta'ala. Nafsiah makhluk banyak. Nafsiah Allah Ta'ala yang kita tahu wujudnya, yang kita tahu wujud sahaja. Yang ada dalil yang kita tahu hanyalah wujud sahaja. Wassalbiyah, dan sifat salbiyah khamsatun, ada 5. Wahya al-qidam wal baqa wal mukhalafatu lil hawadith wal qiyam bin nafsi wal wahdaniyah. Iaitu qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsi, dan juga wahdaniyah. Salbiyah tu ada 5. Sifat salbiyah menafikan apa yang tak layak bagi Allah Ta'ala. Qidam menafikan permulaan, baqa menafikan pengakhiran, mukhalafah lil hawadith menafikan persamaan dengan makhluk, qiyam bin nafs menafikan keperluan kepada zat yang lain, menafikan keperluan kepada pencipta, wahdaniyah menafikan berbilang-bilang. Itu 5 sifat salbiyah. Dan ulama bila mereka membahaskan sifat-sifat Allah Ta'ala, asma Allah Ta'ala, mereka juga menyebut yang disebut sebagai ta'alluq dengan takhalluq. Bila bahaskan sifat Allah Ta'ala, mereka akan bahaskan juga ta'alluq dengan takhalluq, ataupun disebut sebagai hazzul abdi min hadzal ismi, hazzul abdi min hadhihi sifah. Apa habuan hamba daripada nama ni, apa habuan hamba daripada sifat Allah Ta'ala ni. Habuan di sini maksudnya apa? Apa yang kita sebagai hamba, apa yang kita boleh dapat daripada dia? Ada 2, satu ta'alluq, satu takhalluq. Ta'alluq tu maksudnya macam mana kita bergantung pada Allah Ta'ala dengan kita beriman dengan nama tersebut, beriman dengan sifat tersebut, beriman bahawasanya Allah Ta'ala adalah Al-Qadir, Allah Ta'ala yang Maha Berkuasa. Ta'alluq kita beriman, walaupun kita duduk dalam keadaan yang mana secara adatnya tak ada jalan bagi kita, tapi beriman Allah Ta'ala Al-Qadir, Allah Ta'ala yang boleh untuk ubah perkara tersebut, Allah Ta'ala yang boleh untuk bagi keselamatan. Dan ada bahagian daripada takhalluq iaitu berakhlak dengan sifat tersebut, dengan nama tersebut. Macam sifat salbiyah menafikan apa yang tak layak bagi Allah Ta'ala. Jadi macam mana cara kita sebagai hamba nak bertakhalluq dengan sifat ini? Adalah dengan cara kita menafikan benda yang tak sepatutnya ada pada diri kita lah. Maksiat. Langkah pertama adalah dengan bertaubat. Natub ilallah, kita semua bertaubat kepada Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Ta'ala. Itu jalannya, itu langkahnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
akbar, Allah. Baik, jadi pada sifat Allah Ta'ala dan juga pada asma Allah Ta'ala ada dua sisi tersebut, iaitu takhalluq dan juga ta'alluq. Kita faham makna ta'alluq dan juga makna takhalluq. Ta'alluq maknanya kita i'timad dengan nama tersebut, dengan macam mana kita faham, kita beriman menghayati nama tersebut lah. Dan takhalluq adalah kita berakhlak dengan nama tersebut. Apa akhlak kita memanglah tak sama, kan? Akhlak kita dengan sifat Allah Ta'ala tak sama, tapi apa syibih, kan, yang dekat-dekat, yang ada musyabahah dengan dia. Bila sebut Allah Ta'ala Al-Ghani, Allah Ta'ala Maha Kaya, apa yang dekat dengan kita? Maha Kaya di sini, Maha Kaya Allah Ta'ala dengan makna Allah Ta'ala tak perlu kepada apa-apa makhluk. Jadi Al-Ghani daripada kalangan makhluk adalah hamba yang cuba untuk diri dia tak perlu kepada orang yang lain, tak perlu kepada hamba yang lain. Dan biasanya yang boleh buat macam tu hanyalah dari kalangan ulama yang rabbani, dari kalangan awliya sahaja. Sebab kita sebelum sampai ke situ, kita memang perlu kepada orang lain, kan? Tak terbayang untuk kita nak menuju kepada Allah Ta'ala tanpa kita ada guru. Kita perlu kepada guru. Tak terbayang untuk kita nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, nak jadi orang yang baik tanpa kita ada circle yang baik. Jadi secara automatik kita perlu pada teman-teman yang baik. Jadi ada lagi keperluan tu. Nama tu mungkin kita tak boleh amal lagi. Tengok nama lain yang sesuai untuk kita beramal pada waktu tu. At-Tawwab, Allah Ta'ala Maha Mengampun. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita kena banyak minta ampun ke Allah Ta'ala. Yang tu yang perlu kita buat pada waktu tu. Cari keampunan Allah Ta'ala. Macam mana kita nak mengaji? Terbayang tak seorang raja yang ada benda yang paling bernilai, mahkota dia yang paling bernilai, tapi dia letak dekat babi contohnya, dia letak dekat anjing contohnya, ataupun dia letak pada najis mahkota tersebut. Benda yang paling bernilai tapi letak dekat najis, hina. Kita pun tak mahu, kita najis kita sendiri pun kita tak mahu sentuh, kan? Yang kencing kita sendiri, najis kita sendiri kita tak mahu sentuh, kan? Jadi terbayangkah kita letak benda yang bernilai, contohnya apa dia, songkok kita ke, kan, tudung kita ke, benda yang bernilai bagi kita, benda yang kita letak di tempat yang tinggi, tempat bernilai, kita pergi letak dekat najis. Tak, kita tak letak, kita tak buat benda tu. Jadi macam mana kita boleh bayang kita letak ilmu berkenaan dengan Allah Ta'ala? Kita mengaji ilmu akidah, kita kenal Allah Ta'ala, tapi kita letak dalam diri kita yang kotor, diri kita yang tak boleh, tak terlepas daripada apa yang kita buat. Hidup dengan maksiat yang sama, setiap hari hidup dengan maksiat yang sama, ulang balik maksiat yang sama. Lepas buat maksiat tersebut, kita rasa nak bertaubat, tak mau ulang dah, tapi esok ulang lagi, buat lagi maksiat yang sama, lusa buat lagi maksiat yang sama. Ataupun ada orang yang kata, saya tak ada buat maksiat-maksiat macam orang lain buat, kan? Maksiat ketika berseorangan, saya tak buat maksiat tersebut, kan? Maksiat dengan orang lain pun saya tak buat maksiat macam yang orang lain buat, kan? Saya jaga mata saya tak pandang perkara yang tak sepatutnya. Saya jaga anggota tubuh badan saya tak buat maksiat tu. Tapi kau rasa diri kau lebih hebat daripada orang lain, itu pun satu maksiat juga. Itu lebih bahaya daripada maksiat yang tadi. Sebab apa? Sebab maksiat yang tadi, rubba maksiatin awrathat sahibahu dhullan. Berapa banyak maksiat yang menyebabkan pemilik dia tu rasa hina diri. Dan Allah Ta'ala kata, ana indal munkasirati qulubuhum li ajli. Aku duduk dengan orang yang hati mereka hancur luluh dengan sebab aku. Rasa hina diri, dia rasa dia tak boleh nak lepas daripada maksiat tu, dia buat lagi. Syahwat dia main, dia teringin nak buat maksiat tu, dia buat lagi. Lepas tu dia rasa menyesal, dia rasa sedih, dia rasa hina diri dia, teruknya diri aku, kan? Aku ada ilmu yang banyak, aku ada kedudukan di mata orang kata aku yang baik, tapi aku tak terlepas daripada maksiat yang aku duk buat setiap hari. Dia menyebabkan dia tahu diri dia macam mana, dia sedar diri dia macam mana. Ada seorang lagi yang tak buat maksiat-maksiat zahir ni, tapi maksiat batin dia. Dia kata, zahirnya dia kata alhamdulillah aku tak buat maksiat-maksiat ni, tapi batin dia menghina, dia memandang hina orang. Kalau dia tak pandang hina orang pun,
batin dia ada lughatu iblis, ada bahasa iblis. Ana khairum minhu. Aku lagi baik daripada dia. Dia buat maksiat, aku tak buat maksiat. Itu bahaya. Tak mau kita mengaji akidah tapi kita jadi macam orang yang letakkan benda yang bernilai pada najis, benda yang hina. Bersihkan diri kita supaya kita jadi orang yang selayaknya untuk bawa ilmu inilah, ilmu akidah ni. Wasalbiyatu khamsatun, dan salbiyah itu ada 5 semuanya. Al-qidam wal-baqa wal-mukhalafatu lil-hawadith wal-qiyamu bin-nafsi wal-wahdaniyah wal-ma'ani sab'atun ila akhirih wallahu a'lam. Saya cukup sekadar tu untuk petang ni, kelas pertama. InsyaAllah nanti kita sambung minggu depan insyaAllah. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada nak tanya apa-apa, ada nak tambah apa-apa ke, nak tanya apa-apa ke, silakan. Kalau tak ada apa, kita siap-siap pergi sembahyang. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada soalan? Daripada Nisa, tak ada soalan? Ya. Apa beza zat dengan sifat? Okey, apa beza zat dengan sifat makhluk? Apa beza zat dengan sifat makhluk? Kalau pada makhluk mudahlah kita nampak. Kan, jauhar dia, jirim dia, tubuh badan dia, yang tu adalah zat dia. Contohnya baju duk gantung tu kan. Dia punya kain tu, itu adalah zat dia lah. Kan, warna dia, bentuk dia, saiz dia, tu adalah sifat dia. Okey, tu pada hak makhluk. Okey, itu pada hak makhluk. Kemudian zat pula, ulama sebut zat ni adalah maqama bi nafsih. Benda yang dia ada, dia tak bergantung kepada yang lain. Berbeza dengan sifat, dia nak ada, dia bergantung pada yang lain. Tak boleh kalau kita kata, contohnya kita kata merahnya, apa dia merah? Tak ada apa. Merah sifat. Dia kena bertempat pada satu perkara. Apa yang merah? Oh, buah apple tu merah contohnya. Dia kena ada zat. Okey. Jadi zat Allah Taala, kan, hakikatnya tak ada siapa tahu hakikat zat Allah Taala. Kan, tak ada yang tahu. Yang kita tahu, penghujung ilmu kita adalah berkenaan dengan sifat Allah Taala. Kan, kita ada cerita semua yang kita sebut adalah sifat Allah Taala. Ahkam zat tersebut. Maknanya yang kata zat Allah Taala macam mana? Zat Allah Taala itu wujud. Zat Allah Taala macam mana? Zat Allah Taala itu tak ada permulaan. Zat Allah Taala itu tak ada pengakhiran. Yang tu yang kita tahu. Allah Taala itu zatnya berkuasa. Padanya ada sifat kuasa, kita kata. Allah Taala zatnya itu berilmu, padanya ada sifat ilmu. Yang tu hakikat penghujung ilmu kita sampai teratu je. Kita takkan tahu hakikat zat Allah Taala tu. Cuma secara ringkasnya, beza zat dengan sifat. Zat adalah maqama bi nafsih, sifat adalah maqama bi ghairi. Zat tak perlu pada yang lain, tapi sifat tu dia perlu kepada zat untuk ada. Itu jelah. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Jadi saya sebut kita mencuba mengikuti sifat Allah Taala, seperti saya sebut contoh Allah sifat Maha Kaya. Kan asma Allah, jadi kita boleh juga dah mengambil itu sebagai sifat untuk kita mencontohi. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan. Okey. Ulama bila menyebut tentang macam mana nak kenal Allah Taala, yang kita nak kenal adalah kita nak kenal zat Allah Taala kan. Tapi hakikatnya kita tak dapat kenal zat Allah Taala. Yang kita kenal adalah sifat Allah Taala. Sifat Allah Taala, daripada mana kita kenal sifat Allah Taala? Daripada nama-nama Allah, asma Allah. Sifat Allah Ta'ala tu kita kenal daripada nama Allah. Daripada nama Allah Ta'ala, Allah Al-Alim, kita kenal Allah Ta'ala ada sifat ilmu. Daripada Allah Al-Qadir, kita kenal Allah Ta'ala ada qudrah. Jadi ulama kata kenal zat tak boleh. Yang kita boleh kenal adalah kenal sifat tersebut. Jadi mengenal zat adalah mengenal sifat. Tapi sifat daripada mana kita nak kenal? Daripada asma, nama-nama Allah Ta'ala tu. Dan nama Allah Ta'ala ni daripada mana kita nak menghayati dia, nak faham dia? Daripada athar asma' tersebut, kesan nama-nama tersebut, iaitu makhluk kan. Dari makhluk baru kita faham makna ilmu macam mana yang kita ilmu. Kan kita faham ilmu adalah ilmu hadis sahaja, ilmu makhluk saja kita faham. Qudrah kita faham qudrah makhluk saja kita faham. Kan? Benda yang nampak dekat mata kita tu. Tapi semua tu bawa kita kepada kenal Allah Ta'ala lah, kenal sifat Allah Ta'ala. Daripada athar, daripada makhluk ni kita kenal asma Allah, daripada asma Allah kita kenal sifat Allah, daripada sifat Allah itulah kita kenal
ahkam zat Allah Taala, hukum ahkam zat Allah Taala. Wallahu a'lam. Ya. Kalau kita kata 1 tambah 1 sama dengan 2 tu bila kata wajib berakal. Okey. Soalan Ustaz Zemakil dah syarah ni kan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Okey. Wajib akli ya. Dia wajib akli. Okey, dia tak akan berubah. Enta letak insya-Allah ke, enta letak bihaulillah la quwwata illa billah ke, dia tak berubah. Okey, soalan enta tu bagus sebab itu benda yang jadi zaman sekarang. Kan? Benda yang jadi zaman sekarang. Orang cuba talbis antara ilmu yang hakiki dengan inilah safsatah ni. Okey. Dia sebenarnya macam ni. Okey, bila enta kata 1 tambah 1 sama dengan 2 kan. Dia kata tak, boleh jadi 1 tambah 1 3 kan. Okey. Sekarang macam ni. Apa yang anda ada? Okey. 1 apa yang sama dengan orang lain? 1 handset. Kan? Tambah dengan 1 handset. Ada berapa? 2. Boleh jadi 3 tak? Tak boleh. Kan? Tak boleh jadi 3. Okey. Orang tu kalau dia kata dah boleh jadi 3. Kan? Sekarang gaji dia sebulan berapa? Kan? Katalah dia dapat sebulan-sebulan orang nak bagi kat dia 1,000. Okey, 1,000 tambah 1,000. Kan? Dan bulan kedua dia dapat 1,000. Kita kata okey, bulan ketiga tak payah bagi dah sebab apa? 1 tambah 1 jadi 3. 1,000 bulan pertama, 1,000 bulan kedua, insya-Allah jadi 3,000. Jangan risau. Bulan ketiga tak bagi dah. Kan? Dia tak boleh terima. Bila benda tu nilai tu dia faham, tak boleh terima. Sekarang yang jadi adalah apa? Sekarang dia jadikan nilai tu perkara yang relatif, perkara yang boleh berubah. Nilai tu. Sedangkan nilai tu tak berubah. Kan? Dia constant nilai tu. 1 nilai dia 1 lah, bukan 2. Melainkan kalau anda istilahkan 1 yang saya maksudkan adalah dengan makna 2. Maka waktu tu pun dia tak akan berubah juga. Sebab apa? 1 tambah 1 nanti dia akan jadi 4. Dia tak akan jadi 3. Jadi dia masuk juga dalam hukum akal lah. Benda tu. Okay. Allahuakbar. Okay, ada soalan lain? Apa soalan? Kata apa yang kita mengaji hari ni? Tak ada apa? Dari kalangan akhwat ada soalan? Tak ada. Okey, harapnya fahamlah apa yang kita mengaji pada hari ini. Jazakumullahu khairan, syukran ala hudurikum wa husni istima'ikum. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.